warahmatullahi wabarakatuh. So inilah dia GT128 aku. Beginilah keadaannya. Walaupun dah lama, tapi masih steady lagi, masih mantap lagi. Enjin pun masih steady. Dulu aku dah upgrade, tapi sekarang aku dah semua balik pada standard. Balik pada standard sebab aku dah ada motor yang power lah, power sikit kan. FZ ada SYM ada. So, motor ni aku dah tak nak upgrade lah, sebab kalau upgrade nanti dia banyak problem. So yang ni biar kekal standard, cuma carburetor je aku dah tukar. Carburetor aku dah pakai carburetor apa DS ke, aku pun tak ingat dah. So kamu boleh lah tengok balik video-video lama aku tu, tengok aku pakai carburetor apa. Dia kalau apa, sekarang dah keluar GT yang baru kan, Modena GT yang baru tu, memang lawa lah. Aku pun minat tengok yang Modena GT yang baru tu. Tapi yang ni lah dia yang asalnya, Modena GT 128. Okey, memang tak ada masalah, cuma dia tak laju je lah. Meter pun aku dah tukar digital lah geng. Bateri low, dah lama dah semua pasang ni. Nampak 11.7. Bateri low pak. Bateri low, tapi dia punya enjin tahan ni, motor ni memang tahan. Tu aku pakai sensor meter ni, dia pakai magnet. Tengok korang tengok motor ni. Tapi kalau carburetor standard dia memang problem sikit, dia masalah susah nak hidup. Sebab tu aku tukar carburetor ni, jadi mudah. Lagi satu, carburetor standard dia tak ada timing. Itu masalah carburetor standard GT ni. Tak ada timing. Sekarang ni chop dia kat sini. Chop dia dekat situ. Tadi kat situ nampak. Dia tak ada. Kalau standard kat sini kan, aku dah tukar. Banyak aku pasang tu kan, nampak. Meter betul kosong. Hazard light. Hazard light ni dah putus aku wire dia kat lampu depan. Hidup lagi. Hidup lagi ingatkan dah mati dah, hidup lagi. Ni lampu LED ni T10. Meter depan LED juga, tapi dah terbakar. Sebelah terbakar. Sebelah sini tak terbakar. Nyala tu. Oh, hidup. Aku ingatkan dah terbakar. Hidup kan. Aku ingatkan terbakar. Aku punya hidup. Boleh lah kan. Betul ni. Belakang pun aku dah tukar meter LED kan. Nampak? Meter LED dia, lampu dia cantik sikit. Dia tak macam lampu standard. Dalam motor standard tu tak cantik. Bagi aku motor GT je sangat berbalik. Motor yang dulu aku bawa ulang-alik kerja juga motor ni. Masa pakai FZ kan. Kalau FZ problem bawa ni lah. Tapi sekarang dah ada SYM, tu FZ pun tak problem.
Sebab FZ tu problem lah aku beli SMM tu. Sebab motor dah modi ni, faham-faham je lah. Itu hari yang FZ tu sebab lama sangat dia tergantung tu sebab road. Road tu aku tak reti nak buat. Bukan tak reti, aku takut nak buat. Sebab nak kena buka enjin tengah kan. Tak berani lah benda-benda yang kita tak biasa sangat. Janganlah nak pandai-pandai, bagi je orang pandai. FZ aku tu sekarang tengah repair. Tunggu je lah. Aku dah hantar dekat komen tukar road. Tapi alang-alang tu aku downgrade ke spek 62. 5 ni macam membazir minyak kuat. Bukan nak bawa laju sangat pun kan. Minyak je kuat membazir. Ni pun aku dah lepas tukar kompetitor standard, minyak pun aku dah kecilkan dah ni. Sebab memang bukan bawa ke mana, bawa pergi pusing-pusing sini je. Bawa pusing-pusing petang-petang bawa anak kan. Mana dah. Ini tadi aku pergi kerja, poket depan ni loose, bukan loose, dia rosak kan yang depan ni. Aku masa nak pergi kerja, ingatkan rantai cabut, aku pecahkan lah. Rupa-rupanya yang ni yang rosak. Sebab benda jadi tengah jalan, aku pecahkan je tepi jalan tu. Ingatkan tercabut kan. Memang rupanya yang dia punya sprocket tu rosak tengah tu, gigi dia tu rosak. Bertolak je lah balik. Nasib baik ada orang tolong. Tolak tu pun dia dekat-dekat exit kesas barulah ada orang tolong. Jauh jugalah. Tapi GT yang baru ni cantik ni. Memang lawa. Apa namanya? Z135 GT ke apa tah. Ni 128. Ni pun Eco ni aku dah tukar ni. Ni Honda je ni. Mak guide pun aku dah tukar. Ni mak guide LC nampak. Mak guide LC. Spotlight hidup lagi ke tak hidup ni. Jadi kita tengok spotlight hidup lagi tak. Motor ni komplit dulu ni. Walaupun motor lama kan. Hidup kan. Hidup sebab ni ke ni. Yang merah. Dah putus dah rasa. Wire dah putus dah. Malas nak buka. Tak apalah. Alright gang. Itulah dia kisah GT aku ni. Walaupun dia dah lama kan, tapi enjin masih okey. Memang tak ada masalah motor ni. Tapi dulu dah buat top ball sekali lah. Selepas masa dia tengah lembik-lembik dulu. Sebelum aku modify tukar blok, aku dah buat grain rough sekali. Masa tu makan minyak hitam. Makan minyak hitam aku buat jugalah. Okey. Yang aku masih simpan lagi GT 128 aku ni. Sebab aku bagi aku motor ni motor yang lasak jugalah. Pakai lama pun dia memang. Sebelum aku buat top ball tu dah pakai 8 tahun tau. Memang tak pernah. Masa dia standard aku dah pakai 8 tahun. Memang tahan gila enjin dia. Tapi kalau standard lah, cuma dia tak laju je. Aku buat ulang kerja kadang-kadang yang tukar-tukar dengan FZ. Memang tahan. Lepas tu enjin dia lembut. Enjin dia tak kasar. Cuma sekarang ni je lepas tukar blok tadi, dia macam ada bunyi sikit, bunyi tepet. Aku tak pasti. Tapi boleh adjust tu. Cuma cuma nak kena pergi kedai malas aku nak pergi. Aku nak buka pun malas lah sekarang ni. Malas nak layan dah. Tu lah. Tapi enjin okey lah. Tak ada leaking, tak ada apa. Kemas je. Sikit-sikit tu adalah. Alright kan. Kita simpan motor ni lagi. Kita simpan.
juta. Mileage berapa dah? 26,000 ke 268,000. Wow. Ya betul. 26,800 mileage ya.